Nama ni okey. Saya. No cannot. Not yet. Kat belakang dekat. Assalamualaikum Syekh keluarga, jiran-jiran, sahabat dan kira saya Syekh Haji Kamil sama dengan keluarga. Kami semua alhamdulillah sampai ke sini dan saya wakil kepada Tuan Haji Kamil sebab biasa kalau kahwin Kamil lah, kami punya juragan. Tapi hari ni dia sebab dia tak boleh cakap dan saya minta Aini pun tak boleh cakap, jadi saya cakap dan saya biasanya kalau cakap dia bagi dia ceramah tambah pula kali ni saya sebab ikut janji pula jadi sebenarnya bukan jauh tapi dekat, bukan tak kenal tapi dah rapat, tapi sebenarnya kami nak dia berkat. Jadi sebab berkat pula kami datang pada malam ini dan minta maaf kami datang pula maklumat hanya 3 hari saja, tapi dalam 3 hari itu kami telah satu rombongan besar buat demonstrasi dan penamanya kami datang ke sini dengan hajat yang sangat besar dan untuk hajat yang besar tu kalau saya mulakan satu pantun biasanya orang datang kalau hasrat besar biasanya hujung minggu, biasanya siang-siang kami datang awal minggu tengah malam jadi kerana untuk berkat kami datang bukan hanya untuk membina jambatan tapi untuk membina satu ikatan. Dan kalau saya bagi satu pantun lah, pantun ni tadi bawa cinta langkah itu 2-3 kucing lain pantun dia kami datang bukan pantun gitu mana nak sama si kucing gelap merata Afham cari tengah malam dipaksa kami datang. Dan keduanya kami datang bukan semua datang, kami bawa tak banyak, hanya seputul jari je, sebelah jari je, 5 benda. Beli cincin bukan pula lawatan. Jadi besar hasrat Afham bawakan, harap keluarga Ain Najwa jangan hamburkan. Senang cerita bila kucing berlari, ekor belang, kami mari nak meminang. Dan biasanya orang datang merisi, datang meminang, kami datang sekaligus, 2 dalam 1, merisi dan meminang. Dan itulah hasrat kami. Jadi malam-malam pantun tak perlu panjang lagi. Jadi kalau dijawab silakan. Jadi Ustaz dah pantun, saya tak jawab lah. Cuma sebelum saya terima, boleh tak saya tengok cincin? Pantun dah ada.
Saya tengok ada tadi. Jadi saya timbul lah. Silakan. Saya tadi video. Jadi saya pun tak berani nak tunjukkan terus. Saya juga alahkan mak dia dulu. Kita tengok dulu. Boleh tak? Silakan. Jadi nampaknya dah balik dan Ustaz dan tuan-tuan semua. Dia dah lampu hijau dah ni. Hijau, jadi saya dengan ini mewakili Ustaz Badrul dan keluarganya. Saya terimalah kemenangan ini. Alhamdulillah. Dan bantu saya terima lah tu. Dan yang keduanya kalau dah terima, saya dimaklumkan juga apa namanya pertunangan ikat itu dah ikat, artinya ada tempoh tak lama-lama Ya. bulan dan detail-detailnya selepas itu hantaran dan sebagainya yang itu serah kepada pihak keluarga untuk saya nak bincang dengan ni kan juga yang sebenarnya serah kepada keluarga untuk bincang selepas Ya. Tentu ya. Makan masa depan. Katanya janganlah lewat daripada bulan 3 cuti sekolah. oh ya sebenarnya lagi cepat lagi. Jadi insyaAllah kami terima segala ini dan insyaAllah kembalikan ini kepada pihak keluarga dan kami dan insyaAllah berunding. Balik. Itu betul untuk Ain Najwa tu lain tak ada. Apa lagi nak cerita? Ceritanya kalau boleh kami ajar kelas untuk Ya. Jadi saya buat program 5 lah hadiah yang datang di bawah pertemuan tulisan belum dan juga kita pun ada juga untuk balas hadiah ada tak? Jadi sebelum balik kan silalah Senyum kan sikit. Mama, aku nak senyum. Sana. Kat luar lah. Nanti nampak. Tengok.
Muzik. Sila. Ni kesantikan sikit. Semua adik-adik. Semua adik-adik. Oh, nak Siapa yang ada di luar ni? ada anak. Sama ada lagi tu. Ya, silakan. Kita buka.